Selamat datang semua. Pernah tak anda terfikir macam mana nak jadikan ejen AI kita ni lebih bijak? Bukan setakat robot yang ikut arahan je. Nah, hari ni kita akan bongkar satu corak yang hebat dipanggil peta kemudian pandu. Ini adalah strategi yang sangat ampuh untuk membina ejen yang betul-betul boleh berfikir secara strategik. Anda pernah perasan tak ejen AI anda macam blur? Asyik tersekat je. Kadang-kadang ia buat pilihan yang tak masuk akal atau lagi teruk, ia ulang benda yang sama berulang kali. Macam tersekat dalam satu gelung. Kan membazir masa dan sumber tu. Inilah bezanya. Tengok ni. Sebelah kiri tu, ejen reaktif. Dia ni jenis gelojoh, main redah je, satu langkah satu masa. Hasilnya, selalu sangkut dalam gelung yang sama, membazir je. Tapi, yang sebelah kanan ni pula, ejen perancang. Dia lebih tenang, dia fikir dulu. Pendekatan yang berbeza inilah yang buatkan prestasinya jauh lebih mantap. Jadi apa penyelesaiannya? Senang je. Cuba fikir macam seorang jurumudi. Mula-mula, kita tengok peta, rancang laluan, lepas tu baru kita hidupkan enjin dan pandu. Analogi peta kemudian pandu inilah yang menjadi inti kepada ejen yang efisien. Dengan cara ni, kita boleh kurangkan banyak sangat panggilan yang tak perlu dan elak tindakan yang salah sebab kita dah nampak keseluruhan perjalanan tu dari awal lagi. Okey, jom kita bedah siasat sikit corak ni. Sebenarnya ada 3 langkah je, mudah dan logik. 1. Rancang. 2. Luluskan. Dan 3. Laksana. Setiap satu langkah ni memang kritikal untuk pastikan ejen kita bukan saja bijak tapi selamat juga. Okey, langkah pertama, rancang. Dekat fasa ni, ejen AI tu bukan sekadar senaraikan langkah A, B, C untuk capai matlamat. Tak, ia lebih bijak dari itu. Ia akan fikir apa risiko yang ada, apa yang boleh jadi salah, dan yang paling penting, ia akan tetapkan butang kecemasan, peraturan untuk batalkan misi kalau ada benda tak kena. Ini semua perancangan strategik sebelum sebarang tindakan pun diambil. Lepas dah ada rancangan, kita masuk langkah kedua. Yang ni sangat-sangat penting. Luluskan. Fikirkan ni macam pusat pemeriksaan manusia. Kitalah sama ada sebagai pengguna atau pembangun yang akan tengok balik plan tu. Okey ke tak ni? Selamat tak? Bila kita dah puas hati, baru kita bagi lampu hijau. Ini lapisan kawalan yang kita tak boleh abaikan. Dan akhirnya fasa ketiga. Laksanakan. Bila dah dapat cop kelulusan dari kita, barulah ejen tu akan mulakan kerja. Ia akan ikut setiap langkah yang dah dipersetujui tadi, satu persatu. Sebab kita dah letak syarat berhenti yang jelas, kita yakin ia tak akan melencong ke mana-mana. Hasilnya boleh dijangka dan boleh dipercayai. Nampak macam sempurna kan? Tapi, ada satu masalah besar, satu perangkap yang kita kena hati-hati bila bina perancang ni. Masalahnya ialah amnesia. Betul, anda tak salah dengar. Ejen AI ni boleh tiba-tiba lupa apa yang ia tengah buat. Betul-betul di tengah-tengah rancangan. Dan benda ni serius tau. Macam yang tertulis ni, kalau kita tak tangani, model akan lupa apa yang sedang dilakukannya di pertengahan rancangan. Cuba bayangkan, ejen kita tengah nak pesan barang, tapi separuh jalan dilupa barang apa yang nak dibeli. Kan gagal terus misi tu. Jadi, macam mana nak rawat amnesia ejen ni? Ada 2 ubat mujarab. Pertama, dalam setiap arahan yang kita bagi, kita kena sentiasa selitkan matlamat utama dia. Anggap je macam kita letak nota, ingat, ini misi kita, pada setiap langkah. Kedua, kita kena simpan diari atau sejarah kerja yang ia dah buat. Jadi, ia sentiasa ada konteks. Bila kita gabungkan 2 cara ni, barulah ejen kita akan sentiasa fokus. Okey, masalah memori dah selesai. Seterusnya, kunci kedua untuk buat perancang yang padu. Kebolehpercayaan JSON. Apa benda ni? Maksudnya, pelan yang AI tu hasilkan mesti dalam format yang mesra mesin. Format yang konsisten dan boleh dibaca oleh sistem kita tanpa masalah. Kalau tak, memang kelam kabut jadinya. Macam mana nak pastikan JSON kita ni boleh dipercayai? Ni ada 3 tips pantas. 1. Paksa model tu keluarkan output dalam format JSON sahaja. Tak ada format lain. 2. Kadang-kadang model ni kreatif sikit. Ia balut JSON tu dalam blok kod markdown. Benda tu kita kena buang. 3. Kalau ada maklumat penting yang hilang dalam JSON tu, terus batalkan proses. Jangan biar ejen kita main teka-teka. Baiklah, kita dah bincangkan semua teori pasal ejen perancang ni. Sekarang, giliran anda pula. Sebab teori saja tak cukup kan? Kita kena praktikkan apa yang kita dah belajar. Barulah ilmu tu betul-betul lekat. Jadi,
Saya nak bagi anda satu cabaran. Cuba buat latihan ni. Mula-mula, suruh ejen cipta satu plan. Lepas tu, sengaja tolak plan tu. Tengok, ia cukup bijak tak nak buat plan baru yang lebih baik? Lepas tu, cuba hadkan bilangan langkah yang ia boleh ambil. Ini akan paksa ia untuk fikir mana yang lebih penting. Dan akhir sekali, bagi ia satu matlamat yang berisiko sikit. Uji sama ada ia boleh nampak risiko tu dan tahu bila masa nak tekan brek. Okey, sekarang ejen anda dah pandai rancang laluannya dengan cantik. Tapi sebelum kita akhiri, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda fikirkan. Apa jadi kalau peta tu sendiri berubah masa ejen tengah dalam perjalanan? Macam mana kalau keadaan sekeliling dah tak sama macam dalam plan asal? Itulah cabaran seterusnya kalau kita nak bina ejen yang betul-betul pintar. Fikir-fikirkan dan selamat mencuba.